So paling kerap dulu I tengok early years masa kat eBay dari Malaysia, selalu semua orang nak jual apa? 3 barang ni confirm ada. Milo, Nescafe. Maggi, Nescafe. Ni 3 mesti tak lepas. Okay, kalau dia orang masuk jual, you tengok dalam 100 seller akan jual 3 produk Benda ni. yang sama. So team yang ada kat eBay apa akan jadi? Dia dah tahu pattern macam ni. Sebab apa? Milo ni kita beli kat sini berapa? Dalam RM20, RM30. Sana dia jual berapa? Dalam RM200, RM300. Dia tengok macam ada lubuk tau. So lubuk tu sebenarnya ada, tapi dia bukan lubuk emas. Sebab barang yang kita jual pun harga dia kena kepatutan, kan? So your cost of price tu kan, price cost tu, you tengok kalau you punya price cost tu cuma RM20, orang yang buat internally, yang check pun dia orang tahu sebab dia orang pun orang Malaysia. Tapi jual barang kat sana 200-300, ada yang beli, bukan yang tak ada yang beli. Mungkin dia orang collector macam tu. Bukan dia nak pakai Milo tu, dia nak minum, dia nak makan Maggi tu, dia just nak collect. Dia orang suka collect. Orang Mak Salleh ni semua dia orang suka collect barang ni. Sebab apa? Dia fikir in 10 years, in 20 years, in 30 years, benda tu dah jadi rare. Vintage collectible, dia boleh jual. So ini masalah pertama kenapa kita kena sekatan larangan.